ada apa. Okey, baru lepas sembahyang kat Masjid Bukit Jana. Okey, nak pergi ke Selama. Aku baru balik habis kerja. Ada kerja sikit dekat Taiping. So aku nak ke Selama. Besok aku ada kerja dekat Selama. So malam ni aku nak tidur dekat satu campsite ni. Campsite ni dah lama dah, tapi campsite ni best. Tak apa, malam ni kita tidur sana. Yeah, aman. Nalar ke je pun. Aku daripada Taiping. Okey, ini simpang Kampung Ulu Sepetang. Kalau terus pergi Batu Kurau, kita kena kiri pergi ke Selama. Kejap lagi kita lalu Pondok Tanjung dan juga Kubu Gajah. Pekan Pondok Tanjung. Lama tak lalu. Kata ada apa, Farm Fresh punya ladang dekat Taiping. Kat Taiping aku pelik juga, tang mana kat mana ladangnya rupanya kat sini. Oh, cantik juga. Ada momoy lah. Okay. Aku pun sampai dekat Selama dah malam. Dah 7 lebih lah. Jadi kita jamak. Bukan apa, tadi habis kerja lambat ni. Lepas tu aku nak ke Selama ni pun ambil masa lah, daripada Taiping nak ke Selama. Jadi aku masuk campsite malam. Tapi tak apalah, aku tak pakai tent kali ni. Aku nak tidur dalam terang lagi sekali. Alright, kita jumpa kat campsite. Gelap lah ni. Malam-malam tak nampak. Kampung Sungai Siputih. Jangan risau, sini kampung banyak orang, tidak menyeramkan pun. Rumah cantik-cantik dalam ni. Kalau ikut ni kampung Tok Che aku lah. Tok Che aku dah lama dah tak ada. Aku tak balik, tapi Tok Che aku duduk di Sungai Bayu. Okey, dari jalan besar tadi tu masuk tak jauh pun. Mula-mula jumpa Sungai Bayu. Lepas tu anda akan sampai dekat Sungai Siputih. Kawasan kampung ni adalah Sungai Siputih. Tak apa, besok siang aku tunjuk apa benda yang aku boleh tunjuk esok siang. Malam tak nampak lah. Ada signboard ni Selama Beach Campsite. Okay, campsite the best. Bersih. Malam pun nampak bersih, siang lagi bersih lah. Depan tu sungai. Okay, jom kita cari CO. Okay, reception kat sini. So kita dah jumpa dah CO. Tempat dia berlampu lah, tidak menyeramkan di waktu malam. Tu kereta aku kat situ. Okay, jom kita park dulu. Okay, aku ambil tapak 14A. 14A. Okay, kita dah park kereta. Aku tukar tapak daripada 14A aku ambil 13A. Sebab 14A tu macam tak apa rata sangat. Aku nampak 13A ni lagi rata. Sebab aku nak park bontot kereta aku hala ke sungai. Dan nakkan kerataan muka bumi tu kan. Selesa sikit. Okey, jom kita setting dulu. Marilah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata, buatlah
selagi orang tak nampak. Marilah kita pergi berkemping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi berkemping, cari barang kemping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu memang tak beli. Mari berkemping bersama to be wet. Itulah, orang tu datang siang, datang malam. Ambil engkau. Apa nak nampak? Pasang dulu aku beli dah. Pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, jemput merata, buatlah selagi orang tak nampak. Mari berkemping. Baru betul. Bunyi azan isyak. Baru masuk isyak. Aku ingat dah pukul 10 lah. Yelah, aku pun tak jamak je. Sekejap lagi jamak. Cucuk. Fikir kemudian, kalau fikir dulu memang tak beli. Mari berkemping bersama to be wet channel TV. Oh Gombe, marilah kita pergi kemping. Kemping boleh buat kau jadi ramping. Oh Gombe, marilah kita pergi berkemping. Kemping boleh hilangkan kolesterol. Oh Lendio, oh Lendio, oh Lendio, oh Lendio forever. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu, memang tak beli. Itulah ayat racun dunia kemping. Marilah kita beli barang kemping. Lendio Kome, gila rasa waktu sendiri. Oh Kome, marilah kita pergi berkemping. Kemping boleh hilangkan kolesterol. Oh Lendio, oh Lendio, oh Lendio, oh Lendio, oh Lendio forever. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu, memang tak beli. Itulah ayat racun dunia kemping. Marilah kita beli barang kemping. Lendio Kome, gila semua kios ni ya. Iya. Marilah kita pergi kemping. Kemping boleh buat kau ramping. Oh, Kombe, marilah kita pergi berkemping. Kemping boleh hilangkan kolesterol. Oh Lendio, oh Lendio, oh Lendio, oh Lendio selamanya. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu memang tak beli. Ada kucing siam ke? Kamu duduk sini lapor ke? Jangan tak nak kata abang. Abang nak tidur dalam tu kan.
Mari kita beli barang kemping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu memang tak beli, sampai sudah kau tak akan kemping. Aku nak kurus, aku tak suka gemuk, aku tak suka boroi. Nasib baik aku handsome, nasib baik aku handsome. Marilah kita pergi camping. Camping boleh buat kau ramping. Oh, come, marilah kita pergi bercamping. Camping boleh hilangkan kolesterol. Oh, Lindia, oh, Lindia, oh, Lindia, oh, Lindia selamanya. Mari kita beli barang camping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu memang kucing ni teman aku malam ni. Kucing siam ni. Bulu macam ni kucing siam tu. Tentang selama ni banyak orang petani duduk sini Aduh. Berpeluh. Aku memang jenis cepat berpeluh. 5 minit aku tak kena angin, peluh aku berjurai-jurai. Dan biasanya kalau peluh aku berjurai-jurai, orang nampak kesian lah kat aku. Padahal aku memang berpeluh jenis berjurai tu, jenis kau. Memang aku buat kerja sikit dia punya berpeluh tu. Nampak macam penat kan. Sebenarnya dia cuma berpeluh. Tapi aku boleh buat kerja. Cuma bila banyak sangat berpeluh, aku jadi rimeh. Sebabnya tengah nak buat kerja dia menitik kan. Kadang-kadang aku tengah duk pasang guna 2 tangan ni. Menitik tik. Basah habis benda yang aku nak. Dia jadi gangguan lah kan. Tu je masalah peluh aku. Lepas tu lambat berhenti, lambat sejak. Kalau aku lap gini pun tak kering. Jenis peluh kau. Aduh. Untuk kesekian kalinya aku pergi camping, tak masak. Tadi aku singgah kedai, bungkus nasi goreng daging. Lepas tu aku ada nampak yung taufu tu, geram aku beli. Boleh habis ke pun kan, seorang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Air nak kena ada. Aku tak boleh air panas. Kalau air panas lagi aku berpeluh. Kena ada ais batu, sejuk, dingin. Kalau beli banyak kami minum air masak. Air gas berkarbonat yang kala-kala tu kan, jangan minum lah kan. Kalau boleh, aku gas ni tinggal yang 100 plus je aku minum 100 plus pun sekarang ni dah keluar yang zero gula. Memang dalam tu ada sodium je. Yang tu aku banyak ambil lah daripada minuman berkarbonat yang lain. Coca-Cola ke, Sasi ke, Orange ke, semua aku dah lama tak minum lah. Sekali-sekala tu terteguk lah, itu pun orang lain punya. Beli memang aku tak beli lah.
Yeah, Ultraman, panggah. Okey, tadi jumpa CEO. Apa ni? Acak. Nama dia Acak. Orang tempatan. Apa ni? Okey CEO pun sempoi. Ramah. Aku daripada tadi ditemani oleh Eddie Songkla. Manja apa aku di rumah belah kucing. Jadi bila aku mari tempat lain, kalau ada kucing akan datang dekat aku. Dia bau, dia tahu kita belah kucing. Aku tak makan lagi lah. Aku ingat aku nak makan dulu lah. Ada 4 sinki untuk nak basuh-basuh, ada cermin. Sini juga air boleh ambil, air bersih yang telah ditapis. Jom kita tengok toiletnya, toilet lelaki. 2 sinki di hadapan, ada 1 cermin. Sini toilet memang bersih lah. Memang elok. Okay, dia ada tandas untuk duduk, shower. Sini tapak ground dia tu lembut lah. Okay, lepas tu ni laluan untuk ke anak sungai. Ini laluan anak sungai ni daripada Gunung Jerai. Airnya daripada Gunung Jerai. So dia tak besar sangat, just nice untuk anak-anak nak mandi, nak lepak-lepak dari kawasan sini. Boleh, memang best lah. Pandang situ kawasan kosong lah, tak ada apa. Itu pondok yang untuk barang-barang dia orang nak repair. Dan ini saya ulang lagi, ini RC Joy. Okay, dia ada hemok juga kat situ. Kalau kita ada hemok, kita boleh gantung lah pokok ke pokok ke ujung. Atau pergi ke nak parking kereta ke apa semua sebelah situ. Okay, RCT juga kawasan ujung sana. Ni lah orang panggil, dalam rezeki kita ada rezeki kucing lain. For smarter investing, trade global markets, smarter, faster, and commission-free. Real-time insights and tools tailored to your goals. Momo is the #1 trading app in Malaysia. Ready to win? You'll have access. Kat sini pun ada lampu, tak perlu risau lah. Memang bercahaya, cuma dia agak sunyi sikit lah di kawasan sini. Sebab dia jauh daripada dengan orang lain. Okey, sebelum kita tidur, kita pergi buang dulu apa-apa yang patut. Boleh lena sikit kan. Kita pergi tandas dulu. Gila, pukul 1 tidur, tak nak tidur, tak mengantuk. Nak minum kopi ke apa. Okeylah, tak apalah. Jom kita tidur, besok kita jalan-jalan kat tempat ni. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi. Jadi camping bila hati aku tenang. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi. Jadi camping bila hati aku tenang.
Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi camping bila hati aku tenang. Hati tenang bila camping aku. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Day 2 7 AM. Aku dah bangun awal tadi subuh. Mandi, siap mandi. Wangi tapi baju semalam. Aduh. Okay, malam tadi tidur sejuk. Tak payah buka kipas kan? Buka kejap tapi bukan panas lah, saja nak bagi berangin. Tak panas lah sini. Sejuk. Selama weh. Pekan selama. So lena lah aku tidur malam tadi. Okay, untuk car camping pada kali ni aku masih lagi meminimiskan barang-barang, termasuklah alat-alat dapur semua aku tak bawa. Tak masak. Sebab semalam petang aku pun bungkus nasi kan, lepas tu makan yang tofu kan, bungkus. Jadi bawa makan kat campsite. So tak adalah aku nak apa renyah-renyah nak masak apa semua, tak adalah, tak payahlah kan. Aku pun nak relax kan, sebab kejap lagi pun aku ada kerja. Semalam aku kerja kat Taiping, so hari ni aku kerja kat Selama. Sebab tu aku datang campsite dekat Selama ni. Senang sekali aku nak pergi buat kerja kan. Jadi aku bungkus je lah. Pagi ni pun aku makan roti je. Kejap-kejap lagi kita keluar, bolehlah cari makanan best-best sikit. Tak payah nak beria kan. Kalau aku rajin aku nak mandi sungai kejap lah. Kalau aku rajin lah. Tapi aku duduk relax macam ni, tengok sungai kat depan ni pun best. View dekat tapak campsite di Selama Beach ni, semua view sungai sepanjang-panjang. Dia panggil Selama Beach tu sebab depan dia tu ada beach. Nampak tak beach dia? Memang dia ada pantai. Nanti aku bawa korang jalan-jalan. Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita bernasib baik ada jumpa CEO Encik Acak. Tu dia. Okey, jap. Ya. Alright. Okey, kalau anda datang sini anda akan berjumpa dengan beliau lah. Dengan kucing ni. Kucing ni saya buat nama Eddie lah. Kawan saya Siam nama Eddie. Kucing Siam kan. Berapa tapak ada di ni, Cak? Kami ada setakat 19 tapak. 19 Semua tepi sungai kan? Ya, semua tepi sungai. So nak booking macam mana, Cak? Nak booking boleh direct saya pun boleh, okay. Nak direct Pak Yus Selama Beach Campsite pun boleh. Okey. Ada macam saya kemarin di apa? SKB pun boleh kan? Ya, SKB. Ya, okey SKB okey okey. Selama Beach Campsite.
Biasa ambil berapa satu tapak? 60. RM60 Dari 40 sampai 60. Oh, 40 tapaknya nak. Tapak ujung dia tapak kecil sikit. Di ujung sana tu kan. Ya, ujung sekali. Oh, okey okey. So tapak yang kecil RM40 lah. Kalau yang besar RM60. Tapi tapak berbala ya, setiap tapak ada apa? Plug point kan. Ya. Dan lampu serta pipe. Oh, complete lah, complete set. So hampa mari sini hampa jangan risaulah, surau ada, tandas ada, lampu setiap tapak dan juga plug point. Bawa je kipas. Nak buat aircon pun boleh lah kalau ni. Hampa ada aircon, orang kaya hampa bawa lah. Kan? Okey jap Okey. Alright, nanti kita jumpa lagi. Tengah sembang-sembang dengan CEO. Lepas tu hujan. Tapi hujan ni je lah. Hujan geli-geli. Tengok, syok tak? Lepak dalam terang. Tak tahu aku jadi mandi sungai ke tak. Kalau sebabnya apa ni, sekejap lagi nak kemeh-kemeh. Tengok kalau dan aku mandi di sungai. Kalau tak dan aku kemeh-kemeh, aku check out lah. 2 hari 1 malam sahaja. Sebab aku pun ada kerja sekejap lagi nak buat. Hujan renyai-renyai. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi camping bila hati aku tenang. Walaupun camping menggunakan kereta, car camping, tapi barang-barang nak kena kemeh juga. Ingat tak kemeh. Senang cerita camping ni untuk orang rajin lah. Kalau malas memang dia tak camping. Kalau secure dulu memang tak beli. Sama juga dengan kalau malas memang tak camping. Beli dahulu fikir kemudian. Beli dahulu fikir kemudian. Itulah ayat-ayat raja dunia camping. Yeah. Mari bercamping sama Dawa W Wacana TV. Hati tenang bila camping aku menjadi
pergi berkemping. Okey, aku dah kemas. Best weh, camper apa? Camper car camping. Sorry, car camping. Bila car camping ni hang kemas barang. Sekejap weh. Sebabnya hang tidur dalam kereta, so tempat tidur tu tak payah nak kemas kan. So sekarang aku nak mandi. Aku biasalah, aku akan kemas dulu baru aku mandi. Kalau mandi dulu baru nak kemas, dia jadi lemau. Confirm. Nampak ni dah masuk dalam air kan. Kalau dah masuk dalam air, hang dah tak ni dah. Anda tak fikir apa, anda fikir nak kemas barang saat itu. Jadi larang. Aduh, best. Okey, sebelah sini dikatakan Sungai Selama yang punca airnya datang daripada Gerik. Yang sebelah sini adalah Sungai Tapah, datang daripada Kampung Tapah. So belah sini air dia suam sikit, belah sini air dia sejuk. So nampak gayanya sejuk menang, sebab sejuk lebih banyak sumber yang datang daripada Sungai Tapah. Tak tahulah kat belah sini ada hot spring ke dulu kan. Kan? Cuma membel. Sungai vibe-vibe kampung ni memang best. Ya Allah, sejuk weh. Sebab tu orang suka pergi camping kat tempat ada sungai. So waktu tengah hari ni, kalau panas rembang tu, boleh lepak dalam sungai. Orang tak lepak dalam kemah. Itu tips dia pergi camping. Koma duk tanya kemah ni panas tak? Kemah ni tak panas? Ya, kemah ni panas lah. Tak ada. Semua kemah panas. Hang duduk dalam kudi pun panas kan? Kalau nak duduk dalam kudi, Lido ke, DOD ke, semua panas. So solution dia, waktu panas janganlah duduk dalam kemah. Nak juga duduk dalam kemah, duduk dalam sungai kan. Ni pagi-pagi pun duduk dalam sungai. Okey, kita sebelum balik, so kita review sikit pasal Selama Beach Campsite. Okey, anda boleh datang ke Selama Perak, kemudian anda terus ke Sungai Bayo. Selepas Sungai Bayo ada Sungai Siputih. Okey, campsite Selama Beach Camp ni duduk di Kampung Sungai Siputih, dekat dengan Kampung Tapah. Alright, so masuk ke SK Siputih ni, sekolah kebangsaan Siputih. Boleh masuk ikut tepi sekolah tu, anda akan sampailah dekat campsite Selama Beach ni. Ataupun boleh maps, Google Map sampai confirm sampai. Dalam Google Map ada tulis Selama Beach Campsite. Sebab campsite ni dah legend lah, dah bertahun-tahun dah. Sebelum saya camping lagi pun dah ada dah campsite ni. Cuma dia makin lama makin advance lah kan. Lepas tu macam dia ada plug point, dia ada plug point, ada lampu setiap tapak kan. Memang cerah lampu Kalimantan tu, satu tapak satu lampu Kalimantan. So maknanya kalau malam ada nak buat makan-makan ke apa ke, terang. Dan dia akan buka semua tapak ni lampu, terang benerang. Tak adalah seram sangat kan. Lepas tu tandas. Okey, untuk tandas wanita memang cantik. Tandas lelaki masih tandas lama, tapi tandas okey je, tak ada masalah pun. Ada surau. Lepas tu
ada sinki apa semua lah untuk basuh-basuh. Dan dekat tapak pun ada paip untuk basuh tangan. Tak payah kalau nak pergi bawa apa, beria-ria nak bawa ni apa, water dispenser apa semua, tak payah bawa pun. Dia ada paip untuk basuh tangan. Tu je, senang, komplit lah selama beach campsite. Dan siapa nak rafting ataupun tubing ataupun boating, boleh juga berhubung dengan CO. Macam boating murah, boleh naik dengan family, baby boleh naik ni sungai ni. Dia untuk 1 km lebih, landai, relax je boat tu. RM15 satu kepala kata CO. Lepas tu rafting 130, siap dengan makan, siap dengan insurans. Tubing, tubing saya lupa tanya berapa harga. Tak apa, nanti boleh check dengan CO selama beach campsite. Okey, jumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen saya punya video-video yang ada dalam WY Channel TV. Support WY Channel TV. Tanpa anda, siapalah saya? Amma nalar ke kutta pelle. Channel TV. Dari dahulu fikir kemudian kau pikir dulu memang tak beli. Itulah yang ayah kacung dunia kemping. Okey, aku lupa nak tunjuk tandeh. Kat mana tandeh? Okey, tapak 1 sampai tapak 19 kat ujung sana. Okey, so tandeh dia, location dia di tengah-tengah. Ni bumbung biru. Okey, tapak belah sini dengan belah sini dia ada ABCD, tak silap aku. ABC. Dia ada 8A, 14A kan. So untuk ke toilet anda kena jalan sikit lah, tak ada mana pun. Okey, toilet apa ni wanita, ni tepi ni baru lagi buat. Lepas tu ada surau sebelah dengan macam dewan lah, boleh guna untuk sebarang majlis lah. Sini ada sekolah Sungai Siputih. Tandeh ni dulu rasa aku buluh, sekarang dia dah buat bata. Tandeh bersih, tandeh yang dah telah dikonkritkan. Ada 2 tandeh cangkung dan juga tandeh duduk, ada shower. Belah sana tandeh perempuan, betul-betul tepi ni, masuk ke sini sebelah surau. So sila tutup air untuk mengelakkan gangguan bekalan elektrik. Air apa ni? Air kan, bukan elektrik kan? Okey. Okey, itu saja. Right. Pasal apa orang panggil selama beach? Sebabnya dia macam pantai sepanjang sungai. Tapak semua tepi sungai. So jangan risau lah anak-anak tak dapat mandi sungai ke apa. Sungai dia sepanjang-panjang sungai. Okay, jom gerak.